Datang lagi kucing-kucing ini. Ya Allah. Sudahlah sayang. Kebongkolan sudah, ya Allah. Semua sudah masuk di mulut. Ya Allah, Humairah. Semua kalau tak di situ. Aduh. Kalau tak di situ separuh. Iya. Berita tergempar, berita panas hari ini 19 Mei 2026. Pakcik makcik Oto Arung heboh dan viral lah di semua platform media sosial. Ada yang bergosip katanya Datuk Seri Najib Tun Razak buat uh, permohonan kali kedua untuk pengampunan penuh di hadapan Lembaga Pengampunan Diraja di Istana Negara. Memang ini adalah isu yang sangat-sangat kontroversi ya, yang akhirnya mempengaruhi suhu politik dan percaturan game real politik negara di Putrajaya dan Istana. Memang ini adalah subjek yang sangat-sangat kontroversi dan sangat-sangat panas untuk dibahaskan secara terbuka kerana netizen-netizen hari ini dihebohkan dengan berita gosip tergempar. Bekas pemimpin PKR yang baru saja keluar daripada PKR menyatakan UMNO membuat satu permohonan undang-undang untuk membebaskan Datuk Seri Najib Tun Razak dari penjara tajam melalui prosedur di Istana Negara, iaitu permohonan pengampunan penuh di hadapan Lembaga Pengampunan Diraja. So, kita kena bahaskan dan perdebatkan tentang isu panas ini sebab kita kasih senyap macam mana pun, isu permohonan pengampunan penuh ni akhirnya ia tetap menjadi perbahasan awam. Okey? Pertama sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Allahumma barakatillah. Amin. Makan jom. So, saya mau bagi tahu secara perundangan ya, mana-mana banduan penjenayah di dalam penjara wilayah persekutuan ada hak untuk memohon pengampunan penuh di hadapan Lembaga Pengampunan Diraja di Istana Negara. Sama ada parti kerajaan ataupun parti pembangkang boleh melobi nama-nama sesiapa pun untuk mendapat pengampunan penuh daripada Lembaga Pengampunan Diraja di Istana Negara.
Persoalannya dalam kes perundangan Datuk Seri Najib Tun Razak, secara fundamental, adakah permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak ini akan diluluskan ataupun tidak? Tolong bahaskan sekarang. Saya mau makan sekejap sebelum saya membocorkan rahsia sulit yang sangat-sangat panas. Ini adalah subjek yang menjadi klimaks kepada bubarnya Parlimen, dan PRU 16 boleh diadakan dalam tempoh terdekat. Sama ada lambat atau cepat, saya kena bagi tahu uh, kes SRC 1MDB yang telah menyebabkan Datuk Seri Najib Tun Razak kalah 7 kes jenayah, dijatuhkan hukuman penjara di dalam penjara Kajang, ya. Jadi ada yang tanya dengan saya, betulkah bosku Najib dalam penjara? Saya ingin sahkan, ya, bosku dalam penjara, Pak Cik Makcik Oto Aro. Okey? Lah, makanlah. So, ada apa-apa komen? Setuju atau tidak setuju Datuk Seri Najib Tun Razak dapat pengampunan penuh daripada lembaga pengampunan? Tinggalkan komen di bawah. Setuju, tidak setuju, tidak setuju. Setuju. Setuju, setuju. Setuju. Tinggalkan komen dulu. Setuju, setuju. Tak setuju, 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 setuju. Dia dah komen cuma KFC. Setuju, setuju. Tak setuju, 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 setuju. Tidak, setuju, 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 bang. Setuju, setuju. Setuju, setuju, setuju. Ui, ramai penyamun antarabangsa. Okey, setuju, setuju. Tak, tidak. Tembak mati je. Tidak, setuju. Tak, setuju. Setuju dong, setuju. Tidak. Setuju, setuju, tak setuju. Tidak, tidak. Ini komen-komen dekat TikTok. Ui, ramai setuju, ramai juga yang tidak setuju. Sekejap ya, sebelum saya mengulas ni, saya makan dulu. Lapar. Setuju, setuju, setuju. Sumbat. Ramai yang setuju. Setuju. Tidak, tidak, tidak. Biar dia mati dalam penjara. Setuju. Tidak, tidak. Penyakau. Setuju. Tidak, tidak, tidak. Orang-orang UMNO ataupun bukan orang UMNO, sebelum saya bongkarkan rahsia sulit ni, ya, pasal kes pengampunan bosku Najib ni, dekat-dekat PRU 16 ni, memang UMNO sedang berusaha untuk membebaskan Datuk Seri Najib dekat-dekat Pilihan Raya Johor. So, adakah UMNO akan berjaya membebaskan Datuk Seri Najib tahun 2026? Kamu rasa-rasalah, adakah UMNO mampu membantu Datuk Seri Najib untuk dapat pengampunan penuh tahun ini? Sebab UMNO parti kerajaan. Mampukah UMNO melobi
pengampunan penuh di hadapan Lembaga Pengampunan Diraja di Istana Negara. UMNO hancur. Kamu komen UMNO hancur. Ini bukan kata UMNO hancur kan tidak hancur. Aku tanya, adakah UMNO mampu membebaskan Datuk Seri Najib Tun Razak melalui prosedur pengampunan penuh di hadapan Lembaga Pengampunan Diraja? Tak mampu, tidak mampu, tidak mampu, mampu, tidak mampu, tidak mampu. Okey, tak akan berjaya. Apa ni? Pencuri bah, mampu tidak mampu, ikut perlembagaan. Mampu, mampu. Ya Allah, sedaplah. Walau Datuk Najib curi sekalipun, aku dah maafkan dia. Dia banyak tolong rakyat. Inilah yang aku kena tanya. Siapa setuju kita maafkan Bos Pun Najib? Ada skandal merompak lebih 20 bilion ringgit duit rakyat, duit negara dalam 1MDB. Dia beli rantai berlian warna pink untuk Kak Ma. Dia guna untuk shopping Kak Ma. Dia guna untuk UMNO. Siapa mau maafkan? Angkat tangan. Tinggalkan komen. Kak Sofiana, dia cakap dia maafkan Datuk Seri Najib. Siapa rindu Bos Pun Najib? Tinggalkan komen. Tidak setuju. Oh, cuba komen. Siapa setuju maafkan Datuk Seri Najib atau tidak setuju maafkan Datuk Seri Najib? Letak komen setuju dan tidak setuju. Okey, ini komen saya kena pin lah. Ada yang kata ni, si Comel ni dia komen, Najib menjatuhkan nama baik Malaysia. Macam orang Sabah saja ini. Setuju, tidak setuju, tak setuju. Setuju maafkan. Tak setuju. Saya sudah lama maafkan dia. Setuju, tidak setuju, maafkan. Setuju, maafkan. Salah, tetap salah. Tak setuju, maafkan. Setuju, maafkan. Maafkan, tapi tak bererti dia boleh bebas. Okey? Tidak. Setuju. Memang pun maafkan. Setuju, maafkan. Tidak setuju je, maafkan. Tak setuju. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam wabi TikTok. Tak setuju, tidak setuju. Setuju Jupal dia jadi next Prime Minister. Apalah kamu ni? Aku tidak berminat jadi Perdana Menteri ni. Ya Allah, aku sudah dapat jawatan yang lebih besar. Yang lebih berkuasa. Saya ni kingmaker baru politik Malaysia. Setuju, maafkan. Tak dimaafkan.
Lapar tau. Okey lah, aku sambung lagi ya, mau tambah nasi sekejap. Persoalan seterusnya, kamu rasa-rasa yang di-Pertuan Agong Anwar Ibrahim dan Menteri Wilayah Persekutuan bagi pengampunan ke tidak kepada Datuk Seri Najib? Kamu rasa-rasalah PMX dengan Pakatan Harapan akan bagi pengampunan kah sebagai kuasa eksekutif kerajaan? Kau rasa-rasa PMX dengan Pakatan Harapan akan bagi Datuk Seri Najib bebas? Excuse me, Alhamdulillah. Terlampau sedap makanan ni. Kau rasa-rasa PMX bagi kelulusan kah dalam keadaan PH dengan UMNO ni bergaduh sudah? Tidak setuju. Tidak. Mana sini orang-orang Pakatan Harapan, orang UMNO? Kamu rasa-rasalah PMX, Menteri-Menteri Pakatan Harapan setujukah untuk bebaskan Datuk Seri Najib dengan prosedur pengampunan penuh di istana? Si Salayat ni cakap PM paling teruk ini. Kamu rasa-rasalah PMX akan nasihatkan Agong ke-17 ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim untuk pengampunan penuh Datuk Seri Najib. Kamu rasa-rasa? Tinggalkan komen. Boleh bebaskan ni tidak atas pertolongan Anwar dengan PH? Surazlan, tak akan berlaku. Tidak. Hidup bosku. Kamal, rasa-rasa tidak. Iya, aku rasa lepas. Tak, bosku dapat keluar. Okey, apa lagi ni? Saya sokong bosku, okey? Bebas. Anwar boleh pakai. Tidak akan YB TikTok. Aku pilihlah komen dia ni. Tidak, PMX dan Menteri-Menteri Pakatan Harapan tidak akan setuju bagi pengampunan penuh kan? Itu kamu punya komen. Yakin buli sejabar? Kaulah jadi PM. Dah lah aku berminat. Nanti ada sakit mental. Bang, sepatah kata untuk parti baru, parti bersama, good luck.
Kata Sajali Datuk Seri Najib Razak akan bebas juga tu, insya-Allah. Suruh si Lala makan. Okey, ada yang kata Bosku Najib akan bebas, ada yang kata tidak akan bebas. Jadi akulah ni yang akan kasih bocor rahsia sulit ya. Ambil kertas, ambil pen, biar aku kasih bocor rahsia. Bosku Najib bebaskah tidak bebas? Manakan aku ni lah kingmaker baru politik Malaysia yang tahu semua rahsia ni. Biarlah aku cerita. Apa sebenarnya yang akan berlaku? Mana abang tahu semua rahsia ni? Abangmu ni dikejar oleh VVIP dan VIP dalam negara ni berpuluh-puluh tahun. Dari waktu abangmu ni kecil lagi. Sampailah abangmu ni muda handsome boy. Ditengok sejak oleh VVIP, VIP hari-hari. Oh, inikah si Jupazli? Si Jupazli makin lama hampir sama muka dia dengan bosku Najib. Siapa cakap hari itu, Jauh beza muka aku ni dengan bosku. Jauh beza. Aku kena pin lah komen ni. Ada juga rakyat aku tahu ya. Najib lawan kau di mahkamah pun kalah, Jul. Ya. Untuk makluman, ini antara Perdana Menteri yang beberapa bulan lalu lawan saya di mahkamah melibatkan kes rompakan 1MDB. Okay. Jadi, mereka satu geng memohon untuk sumbat saya dalam penjara kerana saya membahaskan kes 1MDB yang mana tidak boleh ada campur tangan politik untuk kes 1MDB dalam mahkamah, dan akhirnya bagi UMNO saya adalah punca utama kes 1MDB ni semakin panas di negara ini yang akhirnya Bosku Najib kalah di semua mahkamah. Jadi ini kejayaan saya yang terbesar lah yang ramai orang tidak tahu. Saya lawan Bosku Najib dan UMNO punya peguam ya. Dan keputusan ni memang dirahsiakan lah daripada publik. Sebab iyalah, ini orang sangat kaya cash is king. Saya pernah bekerja di era kerajaannya, saya pernah mempertahankan beliau, tetapi bila keluar hujah undang-undang saya ni dalam analisis politik negara, memang UMNO dia mencerap kurang tepat ya. Dia anggap saya tu macam membenci Bosku Najib, macam membenci UMNO. Tetapi saya hanya menyampaikan kebenaran yang tidak berpihak kepada Datuk Seri Najib Tun Razak, itu saja. Dan kita bercakap tentang kepentingan nasional, kepentingan rakyat. Jadi bila kami berbahas dalam mahkamah maupun di luar mahkamah, saya faham kekecewaan UMNO dan Datuk Seri Najib Tun Razak. Ramalan saya tu tepat ya. Akhirnya bosku check in penjara Kajang. Jadi setiap apa rahsia sulit yang saya bocorkan tu betul-betul jadi kenyataan. Cuma bila saya bersuara di negara ni, UMNO memang sangat-sangat kurang senang lah dengan mulut rakyat.
yang berani membahaskan skandal 1MDB Bosku Najib sejak bertahun-tahun. Jadi saya ni sebenarnya menyokong Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri ke-6 Malaysia sebelum ini. Tetapi bila saya ditangkap oleh bosku, oleh UMNO tu, of course saya pun manusia biasa. Of course I'm disappointed. Dan of course saya mahu menuntut keadilan undang-undang dan saya berjaya untuk melalui proses keadilan sehingga saya menang melawan bosku Najib, Zahid, pemimpin-pemimpin UMNO, peguam-peguam UMNO dan parti UMNO di dalam mahkamah negara. Jadi yang ketinggalan kereta api, uh, bukan saya yang disumbat dalam penjara tetapi dalam kes 1MDB, bosku Najib yang disumbat dalam penjara kerana seluruh dunia tahu bukan saya yang Perdana Menteri ke-6 Malaysia. Sekalipun kau cakap muka aku ni lebih kurang sama dengan bosku Najib. Bukan saya yang merompak duit 1MDB sampai mencecah 50 bilion ringgit duit rakyat, duit negara hilang entah ke mana. Jadi kes 1MDB tu UMNO sendiri yang buka ya di zaman PM9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Jadi memang waktu tu I prepare go to jail tapi saya selamat. Saya tidak tahulah siapa yang selamatkan saya di negara ni apapun rakyat yang banyak tolong saya lah. Kos mahkamah, kos guaman. Terima kasih banyak ya. Jadi saya ni bukan ahli politik. Saya adalah penganalisis politik bebas yang paling berani, yang paling open, yang paling banyak lah kena tangkap secara politik kesian. Tapi kamu-kamu jugalah. Kalau aku susah tu, rakyat yang tolong saya. Jadi tanpa rakyat, I'm nothing. Okay? Jadi saya mau cerita lah, dipendekkan cerita, kes 1MDB antara saya dan Datuk Seri Najib sudah selesai. Uh, jadi syukur Alhamdulillah saya masih, uh, ialah saya masih dapat berkongsi ilmu undang-undang, ilmu sains politik kepada uh, berpuluh-puluh juta rakyat, kepada berbilion-bilion manusia untuk lebih memahami apakah sebenarnya sedang berlaku dalam Malaysia ini. Sebab kita dapat memahami tidak ada yang mahu bercakap apa sebenarnya yang berlaku dengan politik negara dan apa yang berlaku dalam mahkamah negara sebenarnya. So, saya kena bagi tahu, ada beberapa pihak yang takut untuk menceritakan apa yang berlaku di Putrajaya, di istana maupun di dalam mahkamah. Kerana ia memang ada sangkutan pun dengan Jufazli Syahmat dan kepentingan 34 juta rakyat. Jadi, Pak Cik Makcik Oto Arung, sekarang kita berbahas betul atau tidak Datuk Seri Najib Tun Razak akan dibebaskan dari penjara Tajang tahun ini. Sebab ramai yang menyebarkan berita-berita yang sangat panas ini. Sebentar tadi. Jadi saya pun tengoklah beberapa video yang viral tu pasal kes Datuk Seri Najib Tun Razak yang didakwa uh, UMNO sedang berusaha untuk membebaskan Datuk Seri Najib Tun Razak melalui satu saluran undang-undang iaitu saluran pengampunan penuh di hadapan Lembaga Pengampunan Diraja di Istana Negara. So sekarang saya jawab, tapi saya makan dulu sekejap. Sedaplah dia punya buntut ayam.
Lapar. Hari ini saya kerja, saya makan sedikit saja. Baru habis kerja ni, banyak banyak urusan. Urusan negara ni terlampau banyak aku kena selesaikan. Projek itu, projek ini, masalah politik ini, masalah aku juga yang kena jadi jurucakap. Masalah rakyat. Sampai tak tahu sudah mana satu yang mau dicakap. Ramai ni. Wih, ramai rindu bosku Najib ni. Siapa rindu bosku Najib? Komen rindu bosku. Aku mau tengok juga ni berapa ramai yang rindu bosku Najib. Siapa rindu bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak? Komen rindu bosku. Okay, rindu bosku, rindu bosku, rindu. Saya rindu bosku, rindu bosku, rindu. Rindu bosku, rindu bosku, rindu. Rindu bosku, rindu. Ramai mengomen. Aku kena pin lah. Malu apa bosku? Najib my PM. Wina. Aku kena pin lah ni. Ramai rindu bosku ni. Iyalah, aku kena bersetuju dengan kamu lah. Sejak Datuk Seri Najib dalam penjara tu kan, kesian jugalah kan. Sebab, macam mana mau cerita ya? Sunyi jugalah politik kita. Tidak ada bosku Najib kan. Tapi apakan daya, ini kan kes undang-undang. Jadi bosku kantoi merompak. Jadi dia dijatuhkan hukuman penjara. Aku faham juga perasaan kamu. Aku tidak menghalang kamu untuk rindu dengan bosku kah. Aku faham. Kita sangat-sangat faham. Cuma isunya sekarang ni kesian. Betul atau tidak Datuk Seri Najib Tun Razak akan bebas dari penjara Kajang tahun 2026? Okay, jadi saya ada rahsia sulit yang baru yang saya kena bocorkan. Lah, lah, oh lah. Okey, madangkan ramai sudah masuk ni, Wina. 900 juta orang menonton. Okey. Ini soalan serius ya. Kamu setuju atau tidak Datuk Seri Najib Tun Razak dapat pengampunan penuh di Istana Negara? Kalau setuju, letak komen setuju. Kalau tidak setuju, letak tidak setuju. Setuju, setuju. 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 Wina. Ramai. Tidak. Setuju, 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 setuju. Setuju, tidak setuju, 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 setuju. Tidak. Setuju. Tidak. Setuju, setuju, setuju. Wih, laju komen ni. Setuju. Setuju. Setuju, setuju. Tidak, tak setuju, setuju. Setuju, tidak setuju. Setuju, setuju, tak setuju, tak. Yes. Setuju. 1000 kali setuju. Setuju. Wina. Lajunya komen. Saya mau tanya lah, UMNO Pakatan Harapan Parti Pembangkang. Kamu setuju atau tidak bosku Najib dapat pengampunan penuh dan bebas tahun ini? Wih,
Barusan orang-orang UMNO masuk live Sejuk Fazli. Ramai betul ni. Apa khabar 3 juta ahli UMNO? Biasanya kamu ni tidaklah masuk live Sejuk Fazli. Hai. Okey, aku sudah kenyang sebab kalau aku sambung lagi makan ni, nanti kita tidak dapat berbahas tentang pengampunan penuh yang diuar-uarkan mahu membebaskan Bosku Najib tahun ini. Dekat-dekat PRU 16, dekat-dekat pilihan raya Johor. Okey. Jadi sebelum saya membocorkan rahsia sulit ni, tap-tap skrin dulu. Kau jangan jadi CCTV sana. Sudahlah kau ni jarang masuk aku punya live. Maulah muka aku ni bergandingan dengan Bosku Najib, barulah kau masuk aku punya live. Okey, pertama. Kalau aku ni Perdana Menteri ya. Kalau aku Perdana Menteri. Kalau aku yang jadi Perdana Menteri ya. Aku ingin katakan, kalau aku jadi Perdana Menteri ya, aku akan bagi peluang kedua untuk bosku. Sebab semua manusia layak untuk dapat peluang kedua. Kalau kau tanya aku, kalau aku jadi Perdana Menteri di negara ni, aku akan bagi peluang kedua untuk bosku. Sebab setiap manusia dan setiap hamba Allah yang pendosa ya, kalau seseorang itu sudah dihukum dan dia sudah melalui proses hukuman, kita perlu bagi peluang kedua. Dan itu yang berlaku kepada legasi politik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang mana kita memberi peluang kedua kepada Datuk Seri Anwar untuk dia berjaya menjadi Perdana Menteri ke-10. Kalau tidak bercerita pasal politik, pasal percaturan kuasa, kalau bercerita daripada sifat hati sebagai manusia. Kalau aku jadi Perdana Menteri, aku akan bagi peluang kedua kepada bosku. Okey? Tetapi, Perdana Menteri di Putrajaya bukan Zulkifli Syed Ahmad. Perdana Menteri di Putrajaya ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya kena bagi tahu ya, kalau saya tadi jadi Perdana Menteri, ya boleh, saya boleh bagi peluang kedua untuk bosku. Tetapi realitinya di Putrajaya tu bukan Zulkifli Syed Ahmad Perdana Menteri. Yang kini menjadi Perdana Menteri yang sangat-sangat berkuasa adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita memang tahu bosku Najib sumbat Datuk Seri Anwar ke dalam penjara bertahun-tahun. Kes fitnah liwat dibuka dalam mahkamah oleh Datuk Seri Najib Tun Razak ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kita faham dua watak yang sangat powerful, Datuk Seri Najib Tun Razak dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sudah tentu kedua-duanya mempunyai sejarah peperangan yang cukup dahsyat dalam percaturan politik dan percaturan kuasa negara. Datuk Seri Najib Tun Razak antara Perdana Menteri yang lama berkuasa di Putrajaya selepas negarawan ulung dunia yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad. Okey? Jadi, saya faham perasaan kamu.
Ramai yang bersimpati dan kesian dengan Datuk Seri Najib Tun Razak meringkuk dalam penjara Kajang. Tidak kiralah itu penjara VVIP kah, penjara khas kah, ataupun rumah banglo penjara kah. Tetapi akhirnya kita memang ada sedikit sifat manusiawi bahawa ya, kesian bosku. Tetapi jalan ini dipilih oleh bosku selepas terpalit dengan skandal rasuah berpuluh-puluh bilion ringgit bersama isterinya Jolo dan UMNO. Okay? Jadi, let's be talking about reality. Perkara paling fundamental. Dari segi perspektif undang-undang ya, memang Datuk Seri Najib Tun Razak mempunyai peluang untuk mendapat pengampunan penuh dan untuk bebas dari penjara Kajang bila-bila masa. Ini digariskan oleh Perlembagaan Bertulis Demokrasi Malaysia dan Perlembagaan Bertulis Sistem Raja Berperlembagaan Malaysia. Mana-mana banduan di dalam penjara wilayah persekutuan yang telah dijatuhkan hukuman penjara berpuluh-puluh tahun atau bertahun-tahun atau sampai mati. Mana-mana banduan diberi peluang untuk membuat permohonan pengampunan penuh di hadapan Lembaga Pengampunan Diraja di Istana Negara. Okey? So perkara ini secara konsep undang-undang, tidak kiralah kita ni UMNO ke, Pakatan Harapan ke, kita Perikatan Nasional ke, kita Parti PAS ke, Parti Sabah ke, Parti Sarawak ke, kita kena tahu Datuk Seri Najib Tun Razak yang sedang menjalani hukuman penjara berbaki beberapa tahun lagi mempunyai hak di sisi undang-undang untuk membuat permohonan kali kedua, iaitu permohonan pengampunan penuh di hadapan ahli-ahli Lembaga Pengampunan Diraja di Istana Negara yang dipengerusikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim. Okey? Jadi sebelum ini, pusingan pertama Datuk Seri Najib dan peguam-peguam dia bersama Parti UMNO telah menghantar permohonan kali pertama untuk pengampunan penuh di hadapan Agong ke-16 iaitu Al-Sultan Abdullah yang kini menjadi Sultan Pahang. Okey? Malang tidak berbau Datuk Seri Najib Tun Razak dan UMNO gagal mendapat pengampunan penuh daripada Agong ke-16 beberapa tahun lalu dan hanya dapat diskaun dan juga tahanan rumah. Tetapi tahanan rumah tu pun ada masalah kerana permohonan untuk tahanan rumah itu ditolak oleh mahkamah. Datuk Seri Najib kalah bersama UMNO, bersama Zahid, bersama peguam-peguam UMNO untuk bosku Najib bebas dari penjara Kajang untuk jadi tahanan rumah bagi menjalani hukuman berbaki. Okey? Now, dekat-dekat pilihan raya negeri Johor, dekat-dekat pilihan raya negeri Sembilan, dekat-dekat pilihan raya negeri Melaka, dekat-dekat perang PRU16. Dalam keadaan perang saudara tercetus antara UMNO dan Pakatan Harapan, memang hari ini viral satu pengakuan bekas pemimpin PKR, bekas ahli PKR, yang juga merupakan seorang peguam dan pengamal undang-undang. Saya tidak perlu sebut namanya, anda kenal siapa yang membangkitkan isu pengampunan penuh ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak dan pembebasannya tahun ini. Kata bekas pemimpin PKR yang viral hari ini, dia mendakwa bosku Najib dalam proses untuk mendapat pengampunan penuh dan berpotensi untuk bebas dari penjara Kajang
tahun ini. So, saya sebagai graduan Master First Class dalam bidang ilmu sains politik, saya sebagai graduan sarjana muda dalam bidang sejarah, menjadi tanggungjawab saya di negara ini untuk menjawab adakah perkara ini sahih atau tidak. Berdasarkan maklumat sulit, saya ingin sahkan adalah betul dan benar UMNO di dalam komponen kerajaan Madani sedang berusaha untuk membebaskan Datuk Seri Najib Tun Razak dari penjara Kajang melalui prosedur pengampunan penuh yang dipohon buat kali kedua di hadapan Lembaga Pengampunan Diraja di Istana Negara. Saya ulang, adalah betul dan tepat gosip-gosip politik yang tersebar hari ini yang mana dakwaan Datuk Seri Najib Tun Razak sedang dalam proses untuk memohon pengampunan penuh buat kali kedua di Istana dan Putrajaya. Persoalan paling signifikan bila ada permohonan pengampunan buat kali kedua atas nama bosku, adakah permohonan ini akan diluluskan ataupun tidak dalam tempoh terdekat? Adalah menjadi kewajipan kita untuk memahami perkara ini dari segi konteks undang-undang. Dan kita kena bahaskan malam ini juga. Adakah permohonan pengampunan penuh buat kali kedua oleh parti UMNO untuk membebaskan Datuk Seri Najib Tun Razak di dalam penjara Kajang tahun 2026 akan diluluskan ataupun tidak oleh Lembaga Pengampunan Diraja di Istana Negara? Komen. Adakah akan diluluskan atau tidak diluluskan? Tidak, lulus, 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 tidak. Boleh diluluskan. Lulus, tak. Tidak diluluskan. Tidak pasti. Lulus, 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 lulus. Okey, ramai cakap lulus dan ada juga yang cakap tidak lulus. Ada yang cakap boleh diluluskan. Okey. Saya kena bagi tahu daripada teknikal undang-undang, mana-mana permohonan banduan sebelum ini, tidak kiralah ahli politik ke bukan ahli politik, memang boleh diluluskan permohonan untuk pengampunan penuh. Tetapi dalam kes Datuk Seri Najib Tun Razak, perkara ini berdasarkan maklumat sulit yang saya terima. Bosku Najib mempunyai prospek untuk diluluskan permohonannya bagi mendapat pengampunan penuh untuk kali kedua ni. Jika bosku Najib mahu bebas dari penjara Kajang sebelum pilihan raya Johor atau sebelum PRU 16, berdasarkan maklumat sulit, memang ada prospek untuk diluluskan. Tetapi cabarannya adalah, adakah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar dan Menteri-Menteri Kabinet Pakatan Harapan yang ada menganggotai Lembaga Pengampunan akan menasihatkan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 untuk meluluskan pengampunan penuh bosku Najib ini?
Ya, memang secara prospek, Bosku Najib ada peluang permohonannya untuk diluluskan kali kedua. Tetapi, halangan terbesar kepada permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak ini, mampukah UMNO melobi di hadapan PMX dan Pakatan Harapan untuk bersetuju bagi meluluskan permohonan UMNO dan Datuk Seri Najib dalam proses pengampunan penuh ini? Kepada 34 juta rakyat, khususnya 3 juta ahli UMNO. Berdasarkan maklumat sulit yang ada di tangan saya, PMX dan Pakatan Harapan tidak bersetuju untuk meluluskan permohonan kali kedua Datuk Seri Najib Tun Razak dan UMNO untuk proses pengampunan penuh. Berdasarkan secret information high credibility yang ada di tangan saya, PMX dan Menteri-Menteri Pakatan Harapan tidak bersetuju dengan usaha UMNO untuk membebaskan Datuk Seri Najib Tun Razak segera melalui proses pengampunan penuh. Percaya atau tidak, setuju atau tidak, hakikatnya ini adalah kebenaran yang terlalu pahit untuk ditonton dan didengar oleh semua pihak. Dalam keadaan semua parti politik pernah berurusan dengan saya di negara ini, saya cukup kenal perjuangan dan gaya kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang pernah berurusan dengan saya bertahun-tahun. Saya kena bocorkan rahsia sulit ini di hadapan Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dan 3 juta ahli UMNO. Anwar Ibrahim yang saya kenal, pemimpin-pemimpin PKR, DAP dan Amanah yang pernah berjumpa dengan saya, yang saya kenal mereka. Dari atas sampai ke bawah. Mereka tidak bersetuju untuk memberi pengampunan penuh ke atas Bosku Najib. Melalui pertimbangan lembaga pengampunan. Kenapa? Ramai yang tanya sekarang, kenapa Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan tidak mahu meluluskan permohonan kali kedua? Pengampunan penuh Datuk Seri Najib Tun Razak. Berdasarkan rahsia besar negara, PMX dan Pakatan Harapan tidak mahu tumbang dan kalah PRU 16. Anwar Ibrahim, PKR, DAP dan Amanah tahu jika mereka bersetuju dengan permohonan UMNO dan Datuk Seri Najib untuk kali kedua punya permohonan pengampunan itu, Anwar Ibrahim dan semua pemimpin Pakatan Harapan berisiko untuk kalah dan tumbang di semua kerusi parlimen kubu kuat mereka.
Jadi Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan tidak mahu mengorbankan prinsip perjuangan reformasi mereka, bahawa ya, Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan antara pasukan politik di negara ini yang paling lantang bersuara membongkarkan kes Wan MDB Datuk Seri Najib Tun Razak berpuluh-puluh tahun. Jadi selama saya kenal pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan di negara ini, saya ingin mengesahkan di hadapan pencatur-pencatur kuasa di dalam Malaysia dan seluruh dunia. Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri-Menteri Pakatan Harapan tidak bersetuju untuk membebaskan Datuk Seri Najib Tun Razak dari penjara Kajang melalui prosedur pengampunan penuh buat kali kedua di Istana dan Putrajaya. Ini adalah maklumat sulit terkini yang mana memang kali pertama saya bocorkan dan sebelum ini saya tidak pernah bocorkan sebab UMNO menganggap mereka masih ada peluang untuk bernegosiasi dengan Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan sebelum pilihan raya Johor, sebelum PRU 16 bagi membebaskan Datuk Seri Najib dari penjara Kajang. Jadi saya sebagai graduan Master First Class dalam bidang ilmu sains politik CGPA 3.97, saya sebagai graduan sarjana muda dalam bidang sejarah yang mempunyai kepakaran dalam memahami dan membongkar sistem percaturan kuasa dan politik Malaysia. Saya ingin katakan UMNO berisiko untuk gagal kali kedua membebaskan Datuk Seri Najib Tun Razak melalui prosedur pengampunan di dalam lembaga pengampunan diraja itu. Sebab itu sekarang pertembungan antara UMNO dan Pakatan Harapan cukup ketara ya. Pertama berlaku di Negeri Sembilan, UMNO tarik sokongan di dalam Kerajaan Madani. Ini ada kaitan dengan permohonan pengampunan penuh Datuk Seri Najib Tun Razak yang masih tidak diluluskan atas kuasa eksekutif Nasihat Perdana Menteri dan Nasihat Menteri Wilayah Persekutuan Hanayo dan juga kuasa eksekutif Kerajaan Madani di Putrajaya. Jadi sama ada anda bersetuju atau tidak dengan fakta-fakta dan maklumat sulit yang high eksklusif ini, saya ingin katakan dalam keadaan Datuk Seri Najib kalah kes SRC 1MDB, didapati bersalah merompak 42 juta ringgit duit rakyat, duit negara. Dalam keadaan Datuk Seri Najib Tun Razak juga kalah dalam kes rompakan duit 1MDB sebanyak 2.3 bilion ringgit baru-baru ini. Dalam keadaan kes saman, kes jenayah masih banyak atas nama Datuk Seri Najib Tun Razak, saya ingin sahkan amat sukar untuk Datuk Seri Najib Tun Razak mendapat pengampunan penuh. Kecuali jika Zahid Hamidi menjadi Perdana Menteri ke-11, besar kemungkinan Datuk Seri Najib boleh mendapat pengampunan penuh. Dalam keadaan persaingan politik cukup kompetitif untuk menghadapi PRU 16. Dalam keadaan UMNO BN bermusuh dengan semua parti politik. Dalam keadaan UMNO BN
baru sahaja kalah pilihan raya Sabah baru-baru ini. Saya ingin katakan, kalau UMNO BN kalah teruk PRU 16, lagi susahlah Datuk Seri Najib Tun Razak untuk mendapat pengampunan penuh dan sekaligus amat susah untuk bebas dari penjara Kajang, sama ada dalam tempoh terdekat maupun jangka panjang. Jadi strategi percaturan kuasa Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan adalah cukup-cukup powerful apabila PMX tidak mahu dipergunakan dan diperalatkan oleh UMNO untuk memberi pengampunan penuh ke atas bosku Najib di dalam penjara Kajang. Jadi ini adalah keputusan yang cukup mengejutkan ramai pihak. Kerana seperti apa yang saya katakan, memang tidak ada sesiapa yang boleh membantu Datuk Seri Najib lagi untuk mendapat pengampunan penuh atau bebas dari penjara Kajang sebelum PRU 16. Bagi Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan, kes jenayah rompakan saga Datuk Seri Najib Tun Razak ini adalah sangat-sangat berat dan sangat-sangat besar. Jadi Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan tidak mahu jadi kambing hitam UMNO. Sehingga membawa kepada Pakatan Harapan kalah teruk PRU 16 kalau bebaskan Datuk Seri Najib. Jadi Anwar Ibrahim dan pemimpin-pemimpin PKR tidak amanah dapat membaca game politik ini dengan prinsip reformasi mereka bahawa walaupun Pakatan Harapan bekerjasama dengan UMNO, mereka meletakkan satu garis merah. PMX dan menteri-menteri Pakatan Harapan tidak akan bersetuju untuk meluluskan permohonan kali kedua Datuk Seri Najib di hadapan ahli-ahli lembaga pengampunan diraja di Istana Negara. Dalam kes perbandingan antara Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kenapa Datuk Seri Anwar sangat mudah mendapat pengampunan penuh? Kerana itu adalah atas nasihat kuasa eksekutif Perdana Menteri yang baharu, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Semasa Pakatan Harapan bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tun telah memeterai satu perjanjian politik. Tun Dr. Mahathir bersetuju untuk membebaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui prosedur pengampunan penuh oleh lembaga pengampunan di Istana Negara. Jadi atas kuasa eksekutif Perdana Menteri, prosedur mesyuarat lembaga pengampunan itu lengkap kerana ada Perdana Menteri yang berkuasa selepas PRU 14 lalu, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad meluluskan dan menasihatkan Agung ke-15, iaitu Sultan Kelantan, untuk membebaskan Datuk Seri Anwar dengan pengampunan penuh di dalam penjara Sungai Buloh. Jadi itu yang menjadi perbezaan antara kes Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Najib Tun Razak. Dalam kes Datuk Seri Najib Tun Razak, Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri tidak mahu meluluskan dan tidak mahu menasihatkan Agung ke-17 untuk pengampunan penuh kepada Datuk Seri Najib Tun Razak, dan
Begitu juga yang berlaku kepada uh, permohonan pertama Datuk Seri Najib beberapa tahun lalu di Istana Negara ketika Agung ke-16 berkuasa di Istana Singgasana. Jadi apabila yang menjadi Perdana Menteri ini yang membongkarkan kes 1MDB, Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah orang pertama yang menyuarakan skandal rompakan 1MDB di Parlimen Malaysia berpuluh-puluh tahun lalu. Jadi secara logik, dalam keadaan Datuk Seri Anwar Ibrahim tahu siapa kawan dan siapa lawannya, saya tidak terkejut kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan bertegas untuk menolak permohonan pengampunan penuh buat kali kedua Datuk Seri Najib Tun Razak selepas ini. Jika ada mesyuarat lembaga pengampunan di Istana Negara. Ini antara maklumat sulit yang kita-kita saja yang tahu, jangan viralkan. Apapun, I wish good luck kepada Datuk Seri Najib Tun Razak yang sedang menjalani hukuman di dalam penjara Kajang. Memang amat-amat sukar ya peluang Datuk Seri Najib untuk mendapat pengampunan penuh daripada kerajaan KMX dan kerajaan Madani amat-amat tipis dan amat-amat sukar. Jadi, selama saya terlibat membuat kerjasama dengan Pakatan Harapan bertahun-tahun, DAP antara parti yang paling lantang bersuara tidak mahu pengampunan penuh untuk Datuk Seri Najib Tun Razak. Salah satu ahli lembaga pengampunan diraja adalah Menteri Wilayah Persekutuan dari parti DAP dari Pakatan Harapan iaitu Han Ayoh. Jadi saya ingin katakan apabila Menteri Wilayah Persekutuan itu portfolionya terletak di bawah kuasa Menteri DAP dan Pakatan Harapan, maka ahli lembaga pengampunan mempunyai kuasa perundangan untuk menasihatkan Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 untuk tidak meluluskan permohonan pengampunan kali kedua untuk Bosco. Ini adalah halangan dan cabaran terbesar untuk UMNO dan Datuk Seri Najib dalam permohonan pengampunan penuh buat kali kedua. Dan jika saya ditanya apa maklumat sulit yang saya ada, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang saya kenal, Pakatan Harapan yang saya kenal bertahun-tahun. Mereka mempunyai satu prinsip. Mereka tidak pernah main-main untuk membongkarkan kes rompakan 1MDB. Lebih 50 bilion ringgit rakyat dan negara berhutang di seluruh dunia. Maka secara asas, prinsip reformasi Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan itu masih wujud ya. Walaupun mereka menjadi kerajaan yang sangat-sangat berkuasa di Putrajaya. Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan tidak mahu bersekongkol dan bersubahat dengan Datuk Seri Najib dan UMNO merompak 1MDB
sehingga menggadaikan prinsip mereka dengan pengampunan penuh untuk diluluskan. Maka saya tidak akan terkejut sama ada esok atau lusa atau bulan depan ada mesyuarat lembaga pengampunan khas untuk mempertimbangkan permohonan Bosku Najib buat kali kedua. Saya ingin betulkan berita gosip hari ini yang menyatakan Bosku Najib akan dapat pengampunan penuh. Saya sebagai political scientist menyatakan secara terbuka buat kali pertama. Tidak mudah untuk Datuk Seri Najib Tun Razak dapat pengampunan penuh di Istana dan Putrajaya. Kerana skandal rompakan Bosku Najib ini adalah skandal rompakan terbesar di dunia untuk dekad baru. Percaya atau tidak, saya harap kamu jangan percaya dengan saya. Kamu sokong saya atau tidak, saya harap kamu janganlah sokong saya. Sebab saya ini bukan ahli politik pun, bukan saya meminta sokongan sesiapa pun. Saya hanya menyampaikan maklumat sulit yang ramai orang tidak tahu apakah yang sebenarnya sedang berlaku dalam percaturan kuasa negara. Sebab ada banyak gosip-gosip politik dalam media sosial ya. Jadi memandangkan saya ini kingmaker baru politik Malaysia, saya ingin katakan, kalau tadi Zahid Hamidi yang menjadi Perdana Menteri ke-10, ya memang Bosku Najib boleh dapat pengampunan penuh. Tapi kita hidup di zaman PMX, zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri yang sangat-sangat berkuasa. Jadi Anwar Ibrahim tu bukan Presiden UMNO. Anwar Ibrahim adalah Ketua Pakatan Harapan. Jadi dalam keadaan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan ini tidak mahu dikorbankan dalam kes 1MDB, dalam kes pengampunan penuh ini, rahsia sudah di tangan saya, Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan tidak bersetuju untuk memberi pengampunan penuh ke atas bosku. Kalau saya ditanya oleh semua orang, untuk memberi pengampunan penuh kepada Datuk Seri Najib Tun Razak, kita kena menghormati nasihat eksekutif Perdana Menteri, Menteri Wilayah Persekutuan dan kerajaan madani di hadapan pengerusi lembaga pengampunan iaitu Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim. Kerana mahkamah telah memutuskan dalam kes tahanan rumah Datuk Seri Najib Tun Razak, apa-apa keputusan di dalam lembaga pengampunan adalah atas nasihat ahli-ahli lembaga pengampunan yang sudah tentu dikepalai oleh kerajaan Anwar Ibrahim dan kerajaan Madani, iaitu Pakatan Harapan yang paling dominan di dalam membuat keputusan bersama Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17. Jadi ada yang kata Agong ke-17 boleh membuat keputusan sendiri, tetapi keputusan mahkamah yang terkini, pengerusi lembaga pengampunan di istana akan mengeluarkan keputusan atas nasihat ahli-ahli lembaga pengampunan di Istana Negara. Dan ahli-ahli itu adalah Menteri Wilayah Persekutuan, Hanayo dari DAP dan Pakatan Harapan. Dan ia juga perlu merujuk kepada nasihat kuasa eksekutif Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan disaksikan oleh Peguam Negara. So begitulah
prosedur pengampunan yang akan diluluskan atau tidak diluluskan. Pengerusi lembaga pengampunan disahkan oleh mahkamah baru-baru ini terikat dengan keputusan kolektif ahli-ahli lembaga pengampunan yang telah ditulis di dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Maka saya ingin katakan, apabila lembaga pengampunan ini membuat keputusan kolektif antara kuasa eksekutif Perdana Menteri, kuasa eksekutif Menteri Wilayah Persekutuan dan kuasa eksekutif Kerajaan Madani untuk memberi nasihat undang-undang kepada Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17. Maka akhirnya adalah amat tipis peluang Datuk Seri Najib untuk mendapat pengampunan penuh buat kali kedua di Istana dan Putrajaya. Adalah amat susah untuk Datuk Seri Najib Tun Razak mendapat pengampunan penuh sekaligus bebas dari penjara Kajang sebelum PRU16, sebelum pilihan raya negeri Johor. Jika saya unjurkan pada tahap peratusan, saya ingin katakan di hadapan pencatur-pencatur kuasa di dalam negara dan seluruh dunia maupun di hadapan 34 juta rakyat, peluang Datuk Seri Najib Tun Razak untuk bebas dari penjara Kajang adalah pada tahap negatif 100%. Ini adalah rahsia sulit yang sudah lama saya simpan. Peluang Datuk Seri Najib Tun Razak untuk mendapat pengampunan penuh kali kedua atau kali ketiga atau kali keempat adalah pada tahap negatif 100%. Daulat Tuanku Yang di-Pertuan Agong, daulat Tuanku Raja-Raja Melayu, checkmate and game over. Terima kasih.